Abang Dino kat belakang. Tengok terror ke tak terror Abang Dino okey? Okey. Saya nak turun dia Abang Dino? Kena start tu. Kena start Abang Dino, saya turun dah dulu. Saya takut ni sebenarnya ni. Abang Dino, kita ni sejak balik dari Thailand lain sikit okey, kita nak cerita ni mengenai misi ke Chiang Mai yang telah pun mereka pergi. Kita bersama saya itu pengurusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Modal Insan Belia dan Sukan Negeri Sembilan Yang Berhormat Datuk Abdul Samad Ibrahim. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Datuk pun nungang juga? Ya, nungang juga. Datuk ada berapa banyak pula motor kuasa besar ni tu? Tak banyak, ada satu je. Satu je. Itu yang saya nak tu. Okey Datuk, boleh cerita sedikit tak latar belakang kumpulan motosikal ini dulu? Kami semua ni daripada N9 Bikers. Dari Negeri Sembilan lah, grup daripada Negeri Sembilan. Yang kita tubuhkan khusus untuk tujuan mengumpulkan rakan-rakan dalam yang mempunyai motor berkuasa tinggi lah. Dan di sini kami merancang program-program yang mana memberi manfaat lah kepada ahli-ahli, khususnya di N9 Bikers. Setiap bulan kita rancang program, dan hari ini termasuklah program hari ini, iaitu kita punya mission ke Chiang Mai. Dan hari ini rakan-rakan semua mengiringilah kita punya yang terlibat sama ke sana. Okey, berapa ramai ahli kumpulan? Kalau saya tengok kat sini ada juga wanita, bolehlah depan-depan sikit yang cantik ni, mana. Ada berapa orang ni yang ada? 8 orang kalau tengokkan tu. Berapa orang kak yang pergi? Dalam 6 orang. 6 orang wanita ni sendiri, mereka pembonceng ke? Pembonceng. Nasib baiklah pembonceng okey. Jadi Datuk, kalau kita tengokkan sikit, apa sebenarnya objektif ataupun manfaat utama pada misi untuk ke Chiang Mai? Misi dia punya objektif dia satu tu mencari pengalaman dan satu pengalaman baru pula kepada mereka, khususnya dalam perjalanan ni yang makan masa 14 hari. Lama. Jadi berbagai-bagai peristiwa dilalui dan banyak tempat yang akan kita lalui. Dan daripada Seremban sampailah ke Chiang Mai, dan di sana nanti mereka akan melawat tempat-tempat yang dipanggil Bermuda Triangle dan juga sepadan-sepadan Burma, Myanmar dengan Laos. Bila perginya ni Datuk? Kita dah pergi dah. Dah pergi dah? Hari ni. Oh, hari ni dah pergi? Oh, hari ni akan pergi ni semua ni? Oh, okey. Itulah dia. Okey, kalau ada lah para penonton di luar sana, khususnya anak Negeri Sembilan sendiri yang ada motor-motor kuasa tinggi ni, macam mana agaknya cara mereka untuk menyertai kumpulan ni? Pertamanya mereka perlulah menyertai sama dalam persatuan ini, N9 Bikers ni. Untuk kita merancang program-program yang akan datang lah. Yang akan datang, yang selalu kita memang boleh katakan, saya lihat setiap bulan mereka rancang program-program bagi mengisi masa terluang, utamanya waktu hari Sabtu dan rehat dan juga waktu cuti. Okey, antara pencapaian ataupun aktiviti setakat ini? Aktiviti setakat ini pada hari ini lah, kita pergi ke misi ke Chiang Mai dan ada beberapa rakan lagi, jadi banyak lagi sebenarnya. Kita dah sampai ke mana? Ada banyak lagi lah sebenarnya. Sampai saya dengar tadi ada rakan dah sampai ke China dan sebagainya. Dengan bermotor tadi. Dengan skuter tadi dengan skuter kita punya pemegang rekod National Book of Record, skuter ke China, dan next month untuk bulan depan dia akan ke Myanmar, ke Burma. Boleh cerita sikit kemudian dan Ke Laos. itu untuk misi apa? Sama juga ataupun itu mungkin saya nak buat dengan sambutan Hari Raya di Adha. Kita akan bawa sumbangan daripada kawan-kawan sini, kita akan pergi ke sana lah. Okey. Jadi macam Datuk sendiri sejak bila suka dengan motor kuasa besar ni? Saya sejak dari bujang dulu, tapi kerana masa membatasi saya, jadi terhadlah untuk weekend pun dah penuh dengan jadual dan sebagainya. Tapi saya rasa bersokongan kepada rakan-rakan semua supaya memperbanyakkan lagi aktiviti mereka. Tapi betul lah, saya setuju lah. Orang lelaki, tak kira lah bujang ke, dah ada anak ramai-ramai, ada isteri ramai ke kan. Tapi bila dia bawa motosikal besar tinggi ni, nampak muda je macam entin. Kenal Dino ni? Macam ni. Abang Dino maintain macam mana?
macam nak jaga motor ni, maintenance ni macam mana pula Datuk? Maintenance ni bergantunglah kepada setiap pemunya motor. Kalau tak gerak motor tu, timpang rumah je, tak adalah maintenance dia kan. Tapi kalau selalu kita kena check lah, kita tengok lihat minyak hitam dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nakkan kapasiti tayar. Yang tadi rakan kita tadi, dia punya tayar tu dah bocor. Dan alhamdulillah mereka cukup equipment untuk repair untuk buat maintenance tadi lah. Dan jadi tu komen dia belum ada juga yang ramai. Ramai rakan-rakan dia yang bantu dan alhamdulillah. Jadi maintenance dia tak apa susah. Yang penting dia dapat berkumpul ramai-ramai macam ni. Bertukar pandangan, bertukar pendapat. Bertukar motor tak ada, bertukar motor sekali. Tapi apa pun kita cakap terima kasih kepada Datuk dan rakan-rakan yang lain kerana sudi menggegarkan Wisma TV Angkasa Puri ni dengan motor-motor mereka. Saya lah pagi bangun best betul. Tapi teruskan saja bersama kami dalam Ujung Minggu Malaysia. Kita jangan ke mana. Kita akan melihat di sana sini kerjaya juru terbang bersama Naziana. Silakan.